Assalamualaikum semua. Nak buka belting S1M BTS. Dia dah sampai dia punya mileage. Ini yang baru punya lah. Baru sampai. Order dekat online je. Michelin. So ini Michelin juga. Nampak cantik juga kan. Nantilah kita buka, kita tengok dia punya keadaan macam mana. Tu tukar tu mileage motor ni dia dah berpusing lah. 760. So saya buat 15k lah. Sepatutnya dalam 15,760 sepatut tukar tu lah. Tapi disebabkan kekangan masa, sibuk, semua busy, lenjan juga motor ni. So nanti kita tengok berapa mileage terkini lah yang sekarang ni. Kunci lampu. Okey, kejap. Okey, nampak tu. 21298. Maknanya 21,298 daripada 15,760. Berapa banyak lagi tu? Okey, dah buka dah. Yang sekarang ni 20,000 lah. 20,000 plus. Okey, tengok keadaan belting dia. Michelin . Alright, keadaan 20k 20k. So, kita tengok dia punya belting. Okey. $20k ni. $20k. Tengok dia punya side. Side dia tengok. Keadaan belting selepas dah capai 20k mileage. Okey, perjalanan motor ni pergi balik sahala pun dah 50 lebih sikit. So pergi balik lebih kurang 100 plus. Itu tak tambah lagi lah kalau saya on job luar apa semua kan. Jadi hari ni walaupun keadaan belting ni baik lagi, keadaan belting ni masih lagi okey, orang cakap masih lagi boleh pakai tapi sebabkan halangan buka nak servis apa semua, hari ni saya nak ganti lah. Nak ganti yang baru punya ni. Sebab nanti malas nak buka. Masa tak ada selalunya. Jadi kita keluarkan. Okey, ini yang barunya. Okey. Ini yang barunya. Kita tengok perbezaan baru dengan yang lama ni. Tak jauh beza pun guys. Adalah sikit dah nampak dia punya rekahan tu dah mula ada, tapi 20k dengan keadaan 20k tu okey lah. Okey lah juga kan 20k. Tak apalah, hari ni dah sampai masa, tengah ada masa ni pun dalam nak buka, nak tukar lah, nak masukkan belting baru ni dalam CVT punya case ni. Apapun kita nak servis tu, nak cuci, nak bersihkan semua dengan habuk-habuk belting ni semua, nak bersih, cuci, nak servis, dan baru kita pasang ni. Right. Okey, dah selesai dibersihkan part-part CVT ni. Dalam ni pun dah bersihkan dah. Masuklah sekali air filter, cuci semua siap, bersihkan. Okey, sebelum pasang macam biasa kita akan greasing part-part dia tertentu macam bearing, dia punya ni pin ni itu dekat kepala. Kita akan letak pin, kita akan letak grease. Kemudian kita pasang dan kita pasang pada perumah CVT ni. Kemudian kita pasang sekali belting yang baru. Belting baru.
Okey, dah siap greasing ya. Dah siap greasing semua. Puli belakang dah siap greasing, bearing dalam luar semua. Dah siap cuci, dah siap apa semua. So kita akan pasang dalam dia punya rumah ni. Dan kita pasang belting yang baru. So tak boleh nak rakam. Kalau nak tengok cara pasang, boleh refer video-video saya yang sebelum ni ya. Okey, terbaik. Dah test dah semua. So tak ada masalah, terbukti belting Michelin ni boleh pakai. Ini satu option lah. Pada yang nak pakai original boleh pakai original. So nak pakai aftermarket boleh beli atau boleh cuba yang belting jenama Michelin ni. Jumpa di dalam video. Zah.